Segala puji bagi Allah dan cukuplah Dia, selawat serta salam ke atas hamba-hambanya yang terpilih. Amma badu, kita masih lagi berhadapan dengan golongan yang masih mentah usianya dan cetek pemikirannya, yang tampil di media sosial untuk menikam kita dengan tohmahan terhadap salafus soleh. Mereka berhujah dengan dalil menurut kefahaman mereka yang dangkal, lalu menjadikannya seolah-olah dalil yang qat'i, pasti, sedangkan ia hanyalah dalil yang mempunyai kemungkinan. Sedangkan kaedah menyebut, apabila sesuatu dalil dimasuki kemungkinan, gugurlah dengannya istidlal yakni hujah. Namun mereka menjadikannya sebagai dalil yang pasti dari sudut riwayat dan kefahaman. Antara contoh golongan yang telah menyerap sikap biadab dan berani melampau ini ialah mereka yang berani terhadap Imam Al-Syafi'i, lalu berkata kepada orang ramai melalui media sosial, Al-Syafi'i tersalah, dan Abu Al-Syafi'i tersalah dalam perkara ini. Kami tidak beriktikad bahawa Imam Al-Syafi'i itu maksum. Tetapi siapakah yang layak membantah Imam Al-Syafi'i? Iaitu orang yang menguasai mazhab dan kitab-kitabnya serta setaraf dengannya dalam keimaman dan ijtihad. Bukan kanak-kanak mentah ini yang berani bercakap tanpa ilmu dan adab. Bahkan dia berani pula terhadap Imam Al-Ramli, imam mazhab Syafi'i yang menjadi sandaran dalam mazhab Syafi'i, yang mengambil asas dan mazhabnya daripada Imam Al-Syafi'i. Dan terhadap para ulama besar, engkau berkata, buku itu tidak aku jadikan rujukan, aku mendahului Al-Ramli. Al-Ramli menyimpang dari segi akidah. Ambillah kitab Al-Nihayah. Kemudian dia berkata lagi, Al-Ramli menyimpang dari segi akidah, Ibni Hajar Al-Haytami tidak lurus akidahnya. Al-Rafi'i juga sama, Al-Nawawi juga sama. Demikianlah caranya dia berurusan dengan imam-imam salafus soleh dan para fuqaha besar umat ini. Namun jika engkau mengkritik salah seorang daripada syekh-syekh mereka yang sezaman, yang tidak mencapai 1/10 pun daripada kedudukan Imam Al-Syafi'i atau Imam Al-Ramli, mereka menjadikannya seolah-olah termasuk dalam asas agama. Dan sesiapa yang mencela mereka seolah-olah telah keluar daripada Islam. Mereka mengangkat Muhammad Nasiruddin Al-Albani sebagai mujadid umat, sehingga sesiapa yang bercakap tentangnya dituduh merosakkan Islam. Apakah Al-Albani termasuk dalam rukun iman? Dan sesiapa yang mengkritiknya atau menganggapnya bukan seorang alim, dia terkeluar daripada Islam dan menjadi salah seorang daripada perosak Islam yang 11, tambahan atas 10 yang disebut oleh Ibnu Abdul Wahab. Antara musibah besar yang tersebar daripada mereka hari ini ialah mereka berani bersumpah atas nama Allah. Mereka bersumpah dengan sumpah yang berat, demi Allah dan demi Tuhan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya membenci ibu bapa sidnan Nabi SAW. Dia berkata, demi Allah, aku membenci ibu bapa sidnan Nabi SAW kerana Allah membenci mereka dan sidnan Nabi SAW membenci mereka. Maka dengan apakah mereka membenci mereka melainkan dengan pembohongan? Dari mana engkau mendapat dalil bahawa Allah membenci Sidna Abdullah dan membenci Siti Aminah, ibu bapa sidnan Nabi SAW? Dari mana engkau mendapat dalil bahawa sidnan Nabi SAW membenci ayahnya? Di manakah dalil yang pasti dan sanad yang bersambung kepadamu dalam perkara ini? Sedangkan sidnan Nabi SAW telah meminta izin kepada Tuhannya untuk memohonkan ampun baginya dan untuk menziarahi kuburnya. Maka Allah mengizinkannya untuk menziarahi kuburnya. Adakah orang yang membenci seseorang akan meminta kepada Allah untuk menziarahi kuburnya? Kemudian mereka menambah lagi keberanian dan kebiadaban mereka dengan memutuskan secara pasti bahawa ayah sidnan Nabi SAW termasuk dalam ahli neraka dan mati dalam kekafiran. Sedangkan dalil-dalil yang mereka jadikan hujah mengandungi pelbagai kemungkinan. Dan sebagaimana yang telah disebut, apabila dalil dimasuki kemungkinan, gugurlah hujah dengannya. Ketahuilah bahawa keberanian ini mereka ambil daripada sebahagian syekh mereka. Adakah ayah sidnan Nabi SAW kafir atau Muslim? Mereka berkata, ayah sidnan Nabi SAW kafir dan ibunya kafir. Dan ada orang yang berkata bahawa Sidna Abdullah,
ayah Sidnan Nabi SAW, di neraka, dan ada pula yang berkata, tidak, bahkan dia di syurga kerana dia ayah seorang Nabi. Maka berikanlah kami penjelasan, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Dan adakah aku berdosa dengan soalan ini? Jika berdosa, adakah aku dikafirkan? Jelaskan kepada kami. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Mereka berkata, sesungguhnya ayah Sidnan Nabi SAW mati dalam kekafiran dan berada di neraka. Antara dalil yang mereka sandarkan ialah hadis bahawa Sidnan Nabi SAW apabila ditanya oleh seorang lelaki, di manakah ayahku? Baginda menjawab, ayahmu di neraka. Apabila lelaki itu berpaling, baginda memanggilnya lalu berkata, ayahku dan ayahmu di neraka. Dan juga hadis Sidnan Nabi SAW yang bukan dalam sahihan, yang dianggap lemah oleh sebahagian ahli hadis, bahawa baginda SAW meminta izin kepada Tuhannya untuk menziarahi kuburnya lalu diizinkan, dan meminta izin untuk memohonkan ampun baginya tetapi tidak diizinkan. Adapun hadis Sidna Anas, lafaznya diperselisihkan. Diriwayatkan daripada Sidna Hamad daripada Sidna Anas bahawa ayah Sidnan Nabi SAW dan ayah lelaki itu di neraka. Tetapi melalui jalan Sidna Makmah daripada Sidna Anas bahawa Sidnan Nabi SAW bersabda, apabila engkau melalui kubur seorang kafir, maka abarkanlah kepadanya tentang neraka. Dan diketahui bahawa Sidna Makmah lebih didahulukan daripada Hamad di sisi ahli hadis. Dari sudut maknanya, hadis ini sama ada telah dimansuhkan atau ditakwilkan atau ditentang oleh dalil yang lebih kuat daripadanya. Di samping itu, ia juga mengandungi kemungkinan, kerana boleh jadi yang dimaksudkan dengan bapaku di sini ialah bapa saudara, sebagaimana yang diketahui dalam bahasa Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman tentang Sidna Yaqub alaihissalam, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak. Sedangkan Sidna Ismail dan Sidna Ishak adalah bapa saudara bagi Sidna Yaqub. Namun Al-Quran menamakan mereka sebagai bapa-bapa. Dan orang-orang musyrik Quraisy berkata kepada Sidna Abu Talib, katakan kepada anakmu, yang mereka maksudkan ialah anak saudaranya baginda Sidna Muhammad SAW, supaya dia berhenti mencela Tuhan-Tuhan kami. Hadis Anas juga bercanggah dengan firman Allah Ta'ala, dan kami tidak akan mengazab sehingga kami mengutus seorang Rasul. Dan kita tidak mengetahui bahawa Allah Azza Jalla mengutus kepada Quraisy seorang Rasul atau Nabi sebelum Sidna Muhammad SAW. Dan setiap Nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Maka Sidnan Nabi SAW yang diutus kepada Quraisy ialah Sidna Muhammad SAW. Hal ini dikuatkan lagi oleh firman Allah Ta'ala dalam surah As-Sajdah. Agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka seorang pemberi peringatan sebelum engkau. Dan firman-Nya dalam surah Al-Qasas. Agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka seorang pemberi peringatan sebelum engkau. Maka di manakah para Syekh Wahabi daripada dalil-dalil yang pasti ini? Dalil-dalil ini menetapkan bahawa ibu bapa Sidnan Nabi SAW termasuk dalam golongan ahli fitrah, iaitu orang-orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka dan tidak ada Nabi. Maka tidak harus bagi kita memastikan kekafiran mereka dan kematian mereka atas syirik dan kufur, dan tidak juga harus bagi kita memastikan bahawa mereka termasuk dalam ahli neraka. Adakah ini jalan ahli ilmu? Adakah wajar didahulukan dalil zanni yakni sangkaan yang mengandungi kemungkinan atas dalil qat'i yakni pasti yang tidak mengandungi kemungkinan? Sidna Al-Hafiz Al-Suyuti telah mengarang tentang bahawa kedua ibu bapa Sidnan Nabi SAW termasuk ahli syurga. Dan beliau memperincikannya dalam beberapa kitab yang berjumlah 6. 1. Masalik Al-Hunafa fi Walidai Al-Mustafa. 2. Al-Darj Al-Munifah fi Al-Aba Al-Sharifah. 3. Al-Makamah Al-Sundusiyah fi Al-Nisbah Al-Mustafawiyah. 4. Al-Tazim wa Al-Minnah fi Anna Abawi Rasulillah fi Al-Jannah. 5.
Nash al-Alaman al-Munifain fi Ihya al-Abawain al-Syarifain. 6. Al-Subul al-Jaliyah fi al-Aba al-Ulya. Dan Sidna Al-Hafiz Ibni Hajar Al-Asqalani mentarjihkan bahawa kedua ibu bapa Sidna Nabi SAW termasuk dalam ahlul fitrah dan tidak sabit atas mereka kesyirikan, dan bahawa mereka akan diuji pada hari kiamat. Kemudian beliau berkata, sebagaimana yang dinukilkan oleh Sidna Al-Hafiz Al-Suyuti dalam Masalik Al-Hunafa, dan sangkaan baik terhadap keluarga baginda ialah bahawa mereka akan taat ketika ujian itu, sebagai kemuliaan bagi baginda, agar sejuk mata baginda. Lihatlah bagaimana baik sangka para ulama terhadap Tuhan mereka. Dan bahawa Allah mencintai Sidna Nabi SAW dan dia akan meredhakannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberimu sehingga engkau redha. Aku hadiahkan kepada kamu kata-kata Sidna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini daripada tafsir Sidna Imam Al-Tabari, Syekh para mufassir. Beliau berkata dalam tafsir ayat ini, dan ada yang berkata, telah menceritakan kepadaku Abad bin Yaqub. Berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Zuhair, daripada Al-Sudi, daripada Sidna Ibnu Abbas tentang firman Allah, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberimu sehingga engkau redha. Sidna Ibnu Abbas berkata, termasuk keredhaan Sidna Muhammad SAW ialah tidak masuk seorang pun daripada ahli keluarganya ke dalam neraka, dan termasuk dalam hal itu kedua ibu bapanya. Ini adalah kata-kata Sidna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wahai orang-orang yang mengaku salafi, bahkan aku pindahkan kepada kamu dan aku hadiahkan kepada kamu. Kata-kata lain daripada Alifah yang adil, Sidna Umar bin Abdul Aziz, yang diriwayatkan oleh Sidna Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimask. Diriwayatkan daripada Naufal bin Al-Farad, yang merupakan pegawai kepada Sidna Umar bin Abdul Aziz, bahawa ada seorang lelaki daripada para penulis di Syam yang dipercayai, lalu dia melantik seorang lelaki sebagai gubernur di satu daerah Syam, sedangkan bapanya dahulu menimbang dengan neraca palsu. Maka hal itu sampai kepada Sidna Umar bin Abdul Aziz. Lalu beliau berkata, apa yang mendorongmu melantik seorang lelaki ke atas satu daerah kaum muslimin, sedangkan bapanya dahulu menimbang dengan neraca palsu? Lelaki itu berkata, semoga Allah membaiki Amirul Mukminin, dan apa salahnya, sedangkan ayah Sidna Nabi SAW dahulu musyrik. Maka, Umar berkata, lalu diam, kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, potong lidahnya, potong tangan dan kakinya, dan pancung lehernya. Kemudian beliau berkata, engkau tidak akan memegang sebarang jawatan selagi aku hidup. Ini adalah pengingkaran yang sangat keras daripada Alifah Sidna Umar bin Abdul Aziz terhadap orang yang mendakwa bahawa ayah Sidna Nabi SAW mati dalam keadaan musyrik. Demikianlah sikap salafus soleh kita dalam beradab dengan Sidna Nabi SAW dan tidak berani melampaui batas dalam perkara yang mereka tidak kuasai ilmunya dan tidak memastikan dengan dalil yang qat'i. Bukan tujuan aku dalam episod ini untuk menyebutkan banyak kata-kata ulama yang secara jelas menyatakan keimanan kedua ibu bapa Sidna Nabi SAW dan keselamatan mereka daripada neraka. Tetapi tujuanku ialah untuk menjelaskan kepada kamu bahawa para ulama, bahkan mereka yang berkata dengan tidak selamatnya kedua ibu bapa baginda sekalipun, tetap beradab dengan Sidna Nabi SAW, dan ada dalam kalangan mereka yang mengingkari dengan keras perbincangan tentang isu ini. Kerana ia bukan daripada asas akidah dan tidak membawa kepada amalan. Aku akan pindahkan kepada kamu sebahagian kata-kata mereka, seperti Imam Al-Qadhi Abu Bakr Ibnu Al-Arabi Al-Maliki radhiyallahu anhu yang berkata sebagaimana dinukil oleh Sidna Al-Hafiz Al-Suyuti bahawa beliau ditanya tentang seorang lelaki yang berkata, ayah Sidna Nabi SAW di neraka. Maka beliau menjawab, dia dilaknat, kerana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat serta menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan.
Tidak ada gangguan yang lebih besar daripada dikatakan tentang ayahnya bahawa dia di neraka. Inilah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hukum menyakiti sidnan Nabi SAW, iaitu pengharaman dan laknat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada gangguan yang lebih besar terhadap sidnan Nabi SAW pada zaman ini selain orang yang membicarakan hukum ibu bapa sidnan Nabi SAW dan memastikan bahawa mereka kafir daripada ahli neraka. Seolah-olah dia telah menguasai urusan syurga dan neraka. Dan dalam hal ini Sidna Imam Al-Suhaili juga berkata. Beliau berkata dalam Al-Raud Al-Unuf selepas menyebut hadis Muslim, tidak wajar bagi kami untuk mengatakan demikian tentang kedua ibu bapanya SAW, kerana sadar sidnan Nabi SAW, janganlah kamu menyakiti orang yang hidup kerana orang yang telah mati. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat serta menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Dan juga berkata Sidna Imam Al-Kastalani Al-Syafi'i dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah, berhati-hatilah daripada menyebut tentang kedua-duanya dengan sesuatu yang mengandungi kekurangan, kerana hal itu boleh menyakiti sidnan Nabi SAW. Sesungguhnya adat kebiasaan menunjukkan bahawa apabila bapa seseorang disebut dengan sesuatu yang mengurangkan martabatnya atau disifatkan dengan sifat yang kurang, maka anaknya akan merasa sakit hati apabila disebut demikian kepadanya. Dan baginda sidnan Nabi SAW bersabda, janganlah kamu menyakiti orang yang hidup kerana orang yang telah mati, diriwayatkan oleh Al-Tabarani dalam Al-Saghir. Dan tidak diragukan bahawa menyakiti baginda sidnan Nabi SAW adalah kufur yang menyebabkan pelakunya dibunuh jika dia tidak bertaubat menurut kami. Sesungguhnya menyakiti sidnan Nabi SAW adalah kufur di sisi para imam mazhab Syafi'i, dan pelakunya dibunuh kerana itu. Dan Al-Alusi, Sohib Ruh Al-Ma'ani, yang diagungkan oleh Wahabi, berkata dalam konteks ayat, dan pergerakanmu di kalangan orang-orang yang sujud, bahawa pendapat tentang keimanan kedua ibu bapa baginda sidnan Nabi SAW ialah pendapat ramai tokoh besar Ahlus Sunnah. Pendapat siapa? Pendapat ramai tokoh besar Ahlus Sunnah. Kemudian beliau berkata, dan aku takut kekufuran atas orang yang berkata tentang kedua-duanya dengan celaan. Walaupun Al-Qari dan seumpamanya menentang pendapat itu. Dan yang dimaksudkan ialah Mullah Ali Al-Qari yang mentarjihkan pendapat berlawanan dengan Al-Alusi. Dan Sidna Ibni Abidin Al-Hanafi berkata, keseluruhan masalah ini bukan daripada perkara akidah, maka tidak ada bahagian untuk hati padanya. Adapun lidah, maka haknya ialah menahan diri daripada sesuatu yang boleh difahami sebagai kekurangan, khususnya di hadapan orang awam, kerana mereka tidak mampu menolaknya dan membetulkannya. Demikianlah kata-kata para ulama dan fuqaha, mereka menahan diri daripada membicarakan perkara seperti ini di hadapan orang awam dan tidak berani melibatkan diri di dalamnya kerana ia bukan daripada perkara akidah. Dan lidah sepatutnya menahan diri daripadanya. Kemudian Sidna Al-Hafiz Zain Al-Din Al-Iraqi mengubah bait-bait indah tentang kedua ibu bapa sidnan Nabi SAW, katanya, Allah memelihara kemuliaan Sidna Muhammad. Nenek moyangnya yang mulia dijaga demi menjaga namanya. Zina tidak mengenainya dari Adam hingga ayah dan ibunya. Maka berhati-hatilah daripada membicarakan perkara seperti ini. Hendaklah orang yang jahil lagi bodoh dan pendusta ini rasa takut daripada mencampuri perkara ini dan berani menentukan terhadap Allah Azza wa Jalla sesuatu yang dia tidak memiliki dalil qat'i daripada kitab atau sunnah. Demi Allah dan demi Allah, aku membenci ayah sidnan Nabi SAW kerana Allah membencinya dan kerana sidnan Nabi SAW membencinya. Hendaklah dia takut bahawa dia telah menyakiti sidnan Nabi SAW, lalu jatuh ke atasnya dan menimpanya laknat Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman.
maka gugurlah amalannya dan rugilah akhirat dan dunianya. Kami memohon kepada Allah keselamatan dan kesejahteraan, dan kami berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Dia mengilhamkan kepada kami adab terhadap sidnan Nabi sallallahu alaihi wasallam. يا خسارة الكره لها نسي طه حملها أصله ونسلها أمومتها ليها الدم لها من آل تولد مشركة رموا نفسهم في التهلكة دي شايلة نسمة مباركة هي البركة مملكة قالوا النبي خير الرسل والأصل خلوا مبتذل والله نور ما نزل إلا على أطهر نزل من جهلهم خلوا أمهم أشرف من أم نبيهم قل للي إبليس ضلهم ده مدسها بيهم كلهم يم النبي يا آمنة لا أم مؤمنة يم النبي يا آمنة لا أم مؤمنة. Cukuplah sekadar ini agar tidak aku panjangkan kepada kamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dan dengan pujianmu, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.